Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita bersama segmen Team Select Game Week yang ke-15. Baik sahabat, ada pertanyaan dalam video Jabs Game Week 15 yang mana mereka kata, "Bang, mana poin team selection, team pilihan rakan FPL dan juga apa result?" Itu segmen Maulana dia tanya. Jadi sahabat, saya nak bagi sahabat pun boleh tengok. Saya nak maklumkan lah kat sini, nak terangkan pada musim-musim lepas pun jika game week tu terlalu rapat, macam game week ni lah, game week 13, game week 14 dan game week 15. Jadi game week yang ke-15 tu saya memang takkan masukkan poin pilihan rakan FPL, dia punya poin apa result dia, sama ada ke laut ke Marhain ke ataupun apa tu Kayangan. Yang tu maksud sahabat kita yang bertanya. Kerana apa sahabat? Jangka masa dia pendek, deadline hari Rabu pagi. Jadi saya dah kena mula buat edit video pada hari Rabu. Hari Khamis saya rakam video dan saya post pada Jumaat pagi. Sebab benda tu perlukan masa sahabat ni. Editing, kita nak edit video tu kena buat stats dulu. Saya kena kaji dulu stats. Selepas dah kaji stats, kena rakam suara. Saya ada buat teks lah. Saya tak boleh cakap apa tu, saya tak ada kelebihan cakap direct. Direct saya ada lakar sikit lah, ada karang sikit teks saya. Dan hari Khamis saya rakam suara. Dan hari Khamis juga malam tu editing lah. Gabungkan video editing dan sound editing. Dan hari Khamis, hari Jumaat pagi saya post video Jabs Game Week yang ke-15. Sahabat, jadi tak sempat habis Game Week, saya dah kena keluarkan video lah. Sebab apa, kalau keluarkan hari Sabtu nanti, kawan-kawan ada yang nak buat transfer awal. Jadi itu yang saya keluarkan awal lah, ikut pandangan. Terpulang pada sahabat, saya memberi pandangan sahaja. Itulah dia punya, saya punya panggil apa, kronologi lah. Saya buat video ni. Sahabat, dia ada perlukan masa, jadi saya terpaksa keluarkan video awal. Sebab jangka masa setiap game week tu pendek. Game week ni lah yang pendek. Game week 15 ke 16 insyaAllah. InsyaAllah saya akan keluarkan poin pilihan rakan FPL dan juga result Maulana Ketum. Game week lepas Maulana Ketum sahabat, tak perlu cakap. Saya pilih Embumo. Tapi blank 2 poin saja. Baik lagi Kurnia. Kurnia dapat juga mata clean sheet sebelum Allah Rabbi United dibolosi. Jadi sahabat, hari ni kita nak review tim saya, tim Commander FC. Apakah prestasi tim rakan FPL. Allahu Akbar sahabat. Tabarakallah. Ni Allah bagi ujian lagi. Saya turun Red Arrow 158k Red Arrow. Hanya kesilapannya mengkapitankan tidak mengkapitankan Erling Haaland. Saya kaptenkan Embumo sahabat. Jadi ranking nama saya 1045k, 1.04 lah, 1.04k kepada 1.20 million. Bukan k, 1.04 million kepada 1.20 million. Jadi ada penurunan 158k gara-gara tidak mengkapitankan Haaland. Sahabat, lihat saya ada pemain pembeza yang pemilikannya tinggi. Van Hacker dah skor 12 poin pun tak mampu nak lawan Haaland captain sahabat. Jadi pengajaran bagi sahabat-sahabat di luar sana, selagi Haaland tak berhadapan Newcastle dan juga Arsenal, janganlah sahabat ni, jangan cuba menongkak arus. Ini pengajaran buat saya. Dan kalau sahabat-sahabat di luar sana ingin mengambil pengajaran, inilah dia. Yang Captain Bruno okey lagi, dapat Defcon 4 poin, tapi tak pastilah. Saya rasa siapa yang tak captainkan Erling Haaland game week ni memang mendapat Red Arrow. Red Arrow, banyak content creator pun sama. Saya punya safety score ialah 69. Saya punya point total ialah 63. Walaupun situ 67 sahabat, saya ada buat hits. Jadi kita lihat apakah perancangan tim rakan FPL game week yang ke 15 ni. Jadi ini saya punya bus team sahabat, bus team
Tim tanpa edit saya, Raya sebagai kapten menentang Villa. Timber, saya yakin dia akan bermain selepas direhatkan di bangku simpanan pada midweek, game week yang ke-14. Guehi, Fulham away. Van Hacker, West Ham home. Thiaw, Burnley home. Mbumo, Wolf away. Bruno Fernandes, Wolf away. Allah Rabbi. Semenyo, Chelsea home. Mateta, Fulham home. Haaland, Sunderland home. Dan saya kaptenkan. Jadi fobia sahabat ni. Jadi igawan ngeri. Jadi tak berani. Walaupun kita tahu game Sunderland ni bakal game keras. Tapi saya tak berani lagi menungkak arus. Saya nak kejarkan ranking top 100k sebelum tamat musim. Jadi disebabkan tak kapten Haaland ni boleh mendapat red arrow. Dan yang terakhir pemain saya ialah Boltemadi. Di bangku simpanan Dubravka, Senesi, Chelsea home. Lucas Paqueta ni tak boleh pakai sahabat ni. Brighton away dan Levy. Levy ni berbaloi lagi. 4.9 juta pound saja dan ambil penalti. Cuma selalunya dia tak main penuh lah 90 minit. Minit 80 lebih dia akan dikeluarkan. Sahabat. Jadi apa perancangan saya game week ni? Ada dua sahabat. Selepas kita lihat Foden cemerlang 2 game week berturut-turut. Jadi pemilikan Foden dah semakin tinggi. Jadi selepas ni kalau dia perform, walaupun dia assist, dia akan makan ranking sahabat. Penurunan akan memberi kesan kepada penurunan ranking sahabat. Jadi mungkin saya akan membawa masuk si Semenyo. Sekejap, saya cuba sahabat. Semenyo, sebab saya ada 9 million lagi. Kalau ikut sahabat, saya ada 9 million lagi. Yang saya boleh jual ialah Semenyo. Saya nak jual Mbumo tapi Wolf saya lihat walaupun dengan pengurus baru nampak masih tak ada perubahan. Nampak tak banyak perubahan sahabat. Jadi agak rugi menjual Mbumo sebelum perlawanan Wolf away. Jadi mungkin antaranya ialah Semenyo kepada Foden. Itu perancangan saya yang pertama. Jadi saya ada baki 0.7 juta pound. Jadi saya main 4-3-3 sahabat dengan Foden. Foden sebagai double up attacker daripada Manchester City. Ataupun sahabat, saya jual Lucas Paqueta dan membeli Minter. Dan mungkin saya nak benchkan Mateta sahabat ni. Walaupun dia penggalas tugasan penalti, dia dah mula keluar. Sampai minit 60, lebih sikit, dia keluar. Ataupun ada nasib malang, sebelum minit 60, dia dah dikeluarkan. Jadi, agak merisaukan antara Mateta dan Guehi. Baik saya mainkan Guehi. Kurang-kurang kalau tak dapat clean sheet pun ada mata Defcon sahabat. Itu perancangan saya kalau saya bawa masuk Minter. Itu perancangan kedua saya. Antara Foden ataupun Minter. Sebab kalau saya bawa masuk Minter, saya ada 1.3 juta pound lagi. Ataupun, ini agak gila sedikit. Game week lepas saya dah hits, tak menjadi. Game week ni. Kalau saya fan Chelsea sahabat. Masalahnya sekarang, si Semenyo. Semenyo berhadapan pasukan saya. Jadi Kang sokong Semenyo pula Chelsea pula kalah. Tapi itulah, dengan prestasi semasa Bournemouth, rasa-rasa macam nak jual sahabat. Rasa macam nak jual. Tapi kalau saya jual dengan hits, saya tak pasti berbaloi ataupun tidak. Kalau saya hits Foden, mana pula Foden ni. Okay, saya ada 0.3 juta pound lebihan. Tapi hits lah. Saya dapat pasukan ni. Agak long term sahabat ni. Agak long term. Jadi masih berfikir-fikir sama ada Foden ataupun Minte ataupun Foden dan Minte. Sebab yang lain nampak agak meyakinkan, kecuali aset United lah. United ni turun naik lah prestasi. Jadi agak merisaukan sahabat. Dan
Kalau saya bawa masuk Foden, ada risiko sahabat. Ada risiko dia diletakkan di bangku simpanan. Kerana apa sahabat? Pada pertengahan minggu selepas game week yang ke-15, akan ada perlawanan UCL di antara Manchester City dan juga Real Madrid sahabat. Real Madrid. Jadi ada risiko lah sahabat membawa masuk Foden game week ni. Tapi untuk long term, boleh sahabat bawa masuk. Bawa masuk sebab minit permainan Foden sejak game week yang keempat dilihat agak terjamin. Itu 3 perancangan saya. Foden, Minteh ataupun Foden dan Minteh. Itu perancangan saya. Baik sahabat, itu saja daripada saya. Saya harap dilema dan kegusaran saya dapat membantu sahabat-sahabat merencana proses berfikir sahabat-sahabat untuk merangka pasukan game week yang ke-15. Saya harapkan game week yang ke-15 untuk sahabat-sahabat ialah Green Arrow. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.